Awak kontak mana baju? Duit dia terjatuh ya. Ni Weh. dompet sekali ya. Weh, banyak duit tu. Kotek. Ni, RM1. RM20. Ni dia duit RM20. Tu RM50. Tu RM20. Ni duit Weh, duit lagi sana. Nanti kita tengok buka dompet dia. Ambil. Tengok IC siapa. Telefon. Kesian awak ni. Oh, ni RM50 lagi. Weh, itu RM50 lagi. Jatuh baju. Kotek baju. Ada lagi tak ni? Takutlah kita. Masuk dalam semok. Jatuh. La ilaha illallah. Duit ni memang nak lari kot. Ambil kotek. Nanti bagi ketua dia balik. Ada tak IC tu? Ada, nanti kita tengok. Telefon. Saya akan telefon dia. Ni lagi duit. Ni ambil. Nah. Banyak duit orang ni. Ni RM1. Nah. Ini aku kertas. Ni kertas. Ambil. Kertas shopping ni. Oh, itu lagi. La ilaha illallah. Oh, duit lagi. Ni lagi. Tu lagi. Ambil. Ada dah. Habis. Ada lagi tak? Mesti ada. Kita tengok IC dia siapa. Tengok IC siapa punya. Apa nama? Siapa nama? Tengok. Apa nama? Tengok nama. Nama siapa? Nama dia. Lok. Kota ke? Tepi. Jalan Salor. Kampung mana? Okey. Muhammad Saiful Azli bin Isa. Nanti ambil duit pada bacu ni. Dompet ni. Banyak duit RM1,000 ni. Siapa? Call saya 011-5801-8101. Okey, ngam. Oh, ni duit banyak Simpan bacu. Ada lagi ni. Kalau tengok celah-celah. Ada lagi ni. Kutik. RM1,000 tu. Simpan. Masuk dalam dompet lah baju. Masuk dompet.